Sekalian, dalam waktu kempen, pimpinan UMNO masuk kampung tipu rakyat macam biasa saudara UMNO. UMNO menipu nombor 1. Saudara sekalian, budak-budak UMNO dikerah untuk gaduh dengan pemuda PAS, pemuda keadilan, DAP dan sebagainya. Memang saudara suara United Monkey National Organisation. Dan sahabat sekalian, untuk seterusnya kita persilakan Yang Berhormat Anthony Luke, Ketua Pemuda DAP untuk menyampaikan ucapan, dipersilakan. 接下来，大会有请深州民主行动党主席兼全国社青团团长陆兆富同志为大家支持。Berikan tepukan yang paling gemuruh. Terima kasih Pengerusi Majlis Yang Amat Berhormat Yang Besar Bumi Selangor Tan Sri Ali Ibrahim dan Presiden PAS Yang Berhormat Datuk Mahfuz Somma, Pengarah Strategik Parti Keadilan Rakyat Yang Berhormat Saudara Saifuddin Nasution, Ketua AMK Saudara Syamsul, semua pimpinan daripada DKR, DAP dan PAS, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, salam sejahtera dan selamat malam kepada semua. 各位亲爱的同胞们，大家晚间好。Saudara-saudari, nandari wanakum. Pada malam ini, saya rasa malam ini adalah manifestasi perpaduan rakyat yang paling baik dalam Pakatan Rakyat. Malam ini ceramah kita diadakan di bilik gerakan DAP. Tapi yang hadir daripada pimpinan semua kaum daripada Pakatan Rakyat. Pimpinan Melayu, pimpinan Cina, pimpinan India. Yang duduk di bawah bersama-sama mendengar ucapan kami daripada pakcik-pakcik Melayu, pakcik-pakcik Melayu, pakcik-pakcik Cina, pakcik-pakcik Cina, pakcik-pakcik India dan pakcik-pakcik India. Semua kaum datang. Inilah perpaduan yang sebenarnya. Inilah satu Malaysia yang sebenarnya. Kalau baca utusan Malaysia, dia kata parti DAP, parti anti Melayu. Tetapi manifestasi yang kita ada pada malam ini menunjukkan bahawa Pakatan Rakyatlah harapan baru kepada rakyat Malaysia. Kalau kita nak berpadu di bawah Pakatan Rakyat. Barisan Nasional itu main tipu punya perpaduan rakyat. Itu tak ada gunanya. Di bahagian Pinang sekarang ini, BN semakin tertekan. Najib tak ada keyakinan untuk menarik undi. Dia tahu gambar-gambar Najib tak boleh pakai. Kalau nak pakai gambar Najib, kena pakai gambar 20 tahun lepas di Polexen. Gambar sekarang tak boleh pakai. Sehingga dia tak boleh pakai, dia kena pinjam gambar Tok Guru Datuk Dek Aziz Nikmat. Betul? Main politik murahan. Kononnya ini satu Malaysia inklusif. Datuk Seri Najib pergi hospital lawat Tok Guru Nik Aziz. Gambar itu pun nak dikeluarkan untuk dijadikan bahan kempen. Tak ada modal lah Barisan Nasional. Bankrupt politik. Tak ikhlas. Kalau nak lawat orang dekat hospital, lawat secara ikhlas. Mengapa gambar itu nak dijadikan bahan politik? Masa tu Dr. Mahathir menjalankan pembedahan di IJN, Lim Kee Siang juga pergi lawat dia. Takkan Lim Kee Siang nak ambil gambar keluar berkempen? Tiap-tiap tahun hari raya, pemimpin DAP juga pergi rumah Perdana Menteri untuk menziarahi mereka. Adakah itu nak dijadikan bahan politik, bahan kempen? Jadi seolah-olah sekarang ini Barisan Nasional UMNO ketandusan isu. Tak ada isu. Nak lawat Tok Guru Ning Aziz di hospital dijadikan bahan kempen. Tolaklah mereka. Sudah ketandusan isu. Pasal calon kita, kita lihat perbezaan antara calon kita dan calon Barisan Nasional. Lihat calon Barisan Nasional. Sudah 22 tahun menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan, tak cukup lagi. Dia jadi Menteri Besar 22 tahun, makan cukup-cukup 22 tahun. Tak puas lagi, nak makan lagi sekarang. Bukan makan nasi lah. Semua orang tahu makan apa. Itu makan rasuah. Sekarang dia tak ada isu. Nak jadi. Tadi Saudara Syamsul kata ini si pendek. Dia pendek, ini tak boleh salah dia lah. Itu ciptaan Tuhan. Tak boleh salah dia. Tetapi yang paling teruk, orang pendek tapi mulut culupah. Dia semalam dalam satu majlis di masyarakat Cina, dengan masyarakat Cina, dia cakap ini bulan tak ada baik. Dia kata ini bulan tak ada baik. Sebab itu perempuan punya tiap-tiap bulan dia punya bulan datang, dan
tak boleh sentuh, tak boleh kacau. Ini menghina kaum wanita. Dia menggunakan analogi haiku. Dijadikan bahawa katanya bulan tak baik, lambang bulan itu tak baik, yang keluar dalam surat khabar Cina Xingqiu Jipo. Dia bukan sahaja menghina kaum wanita. Saya menyeru seluruh kaum wanita, pengundi-pengundi wanita di Bagan Pinang ini menolak Tan Sri Isa ini. Mulut cerupah. Bukan sahaja menghina kaum wanita, tetapi bulan tu ialah lambang apa? Dia tak tahu ke? Lambang bulan itu memang lambang PAS, tetapi yang lebih penting lagi, bulan itu ialah lambang agama Islam, betul tak? Bendera Malaysia, lambang bulan itu melambangkan agama rasmi, agama Islam. Dia tak faham. Tan Sri Isa tak faham Islam. 2 bulan lepas, ada orang kata saya hina Islam, tetapi saya kata yang menghina Islam, yang penghina Islam yang terbesar sekarang ialah Tan Sri Isa Samad. Sebab dia kata lambang bulan itu tak baik. Kalau dia kata bulan itu tak baik, seolah-olah dia kata Islam itu tak baik. Betul tak? Jadi orang-orang Islam kena tolak Isa Samad ini. Menghina agama Islam. Adakah dia meminta maaf? Adakah dia menarik balik? Tidak. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, saudara-saudari menolak Tan Sri Isa ini. Cukup. Semasa dia jadi menteri besar, apa juga dia jual. Tanah dia jual, gunung dia jual, bukit dia jual, pantai pun nak jual, laut pun nak jual. Kalau dia jadi menteri besar balik, kita susah. Jadi kita tak boleh memberikan harapan kepada beliau untuk kembali ke arena politik Malaysia. Yang terbaru sekarang ini, UMNO ada masalah, MIC ada masalah, MCA paling teruk sekarang ni. Sekarang tak ada bapak sekarang. MCA sudah parti tak ada bapak sekarang. Presiden pun kena turun, timbalan presiden pun kena turun. Jadi orang-orang MCA sendiri telah menolak kepimpinan MCA. Tidak keyakinan, tiada keyakinan. Meluruskan undi, tak percaya sama undi tiket. Apalagi masyarakat Tionghoa, masyarakat Cina nak menyokong UMNO, MCA dan MIC ini. Jadi saya menyeru rakan-rakan pengundi-pengundi Tionghoa di Bagan Pinang ini menolak terus Barisan Nasional ini. MCA sudah tak boleh pakai, UMNO lagi tak boleh pakai. 各位亲爱的同胞们，今早马华在他们的特大已经通过一个不信任票，将他们的总会长翁世杰。如果连马华的基层，连马华自己的党员对他们的总会长没有信心，你讲我们华社还对马华有信心吗？如果没有信心的话，明天就要击决马华，击决国政，每一张票都不能够给武统国政，好不好？Jadi yang terakhir, pada malam ini memang kita ada ramai pemimpin. Saya tidak mahu mengambil masa yang panjang. Datuk Kamaru, Pengerusi PKR Negeri Sembilan baru hadir. Malam ini kita akan mendengar banyak ucapan. Yang terakhir sekali ialah ucapan daripada yang paling penting, amanat daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bakal Perdana Menteri Malaysia kita, yang akan hadir sebentar lagi. Tadi Ketua AMK Saudara Syamsul mengakhiri ucapannya dengan satu doa tepi kubur. Memang tepat sebab kita nak menguburkan UMNO Barisan Nasional ini dalam serak belaka di tepi pantai Morrison. Saya selaku Ketua Pemuda DAP, saya nak balas dengan sebuah pantun. Sebab sekarang ini dalam bulan orang Cina, bulan kaum Tionghoa adalah bulan 8. Sabtu lepas kita baru merayakan pesta kuih bulan. Jadi saya pun nak sampaikan sebuah pantun yang berkenaan dengan bulan, yang berbunyi begini. Kuih bako, kuih bulan. Bulan 8, bulan mengembang. Esok hari pangkal bulan. Tolak BN, hidup Pakatan. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Anthony Look, Ketua Pemuda DAP Pusat. Satu lagi tepukan untuk saudara Anthony Look.